Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku dekat iMotorbike. Minggu ni adalah merupakan hari bapa. Kalau hari bapa ni kita bagi jam, wallet dan bag ataupun baju. Tapi kali ni aku nak bagi dekat ayah aku sebiji motor. Hari ni aku nak share dengan korang motor apa yang paling sesuai untuk korang bagi dekat ayah korang. And then of course semua motor ni korang boleh dapat dekat iMotorbike. Sebab apa? Sebab dia siap dengan warranty dan inspection yang sangat-sangat detail. Jom aku bawa korang masuk dalam. Let's go. Aku dah masuk dalam iMotorbike. Macam korang nampak, sekarang ni dia tengah adakan kempen Father's Day. Samalah dengan aku nak cari aku punya motor untuk ayah aku. Kat sini dia ada bagi up to 600 off kalau aku beli motor untuk ayah aku yang harga 500cc ke atas. Tapi aku tak pasti ayah aku ni minat superbike ke tak. Tapi tak apa, kita tengok motor lain apa yang ada. Sisi ke bawah kita bagi RM300. Okay, just nice. Motor yang pertama yang aku rasa sesuai untuk aku bagi dekat ayah aku, memandangkan aku sendiri pun pakai LC. LC aku LC macam ni tapi LC aku bukan LC standard lah, memang LC dah buat. So aku rasa motor yang sesuai untuk korang bagi dekat ayah korang adalah motor LC. Sebab apa? Kalau kita tahu LC ni dia punya ketahanan dari segi enjin memang sangat-sangat best lah kan? Sebab aku pakai LC, so aku tahu apa yang best dengan LC ni. So macam kat sini kalau kita tengok, kalau korang nak cari motor yang trusted, so korang boleh scan saja dekat sini. Okay, just scan saja dekat sini and then korang nampak lah. So pada aku ini adalah salah satu motor yang orang kata kalau korang nak cari yang dari segi ketahanan dia kan, nak buat long ride tak ada masalah, nak buat daily pun tak ada masalah. So LC ni memang is the best lah. And then LC ni satu lagi dia easy, nak bawa ataupun nak bagi mak korang bawa pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak pakai clutch. So macam kat sini kita tengok motor ni aku dah scan tadi, harga dah 6,000 lebih. Baru meter baru 6,000 geng, 6,000. Wish, macam baru betul ni motor ni. So kita tengok untuk LC Scion ni pula. Aku suka betul Scion. Order dia dah 60,000 lah. 60,000. Tengok dekat motor yang kedua. Selain daripada LC, motor apa lagi yang aku nak bagi ayah aku pakai? Motor kedua yang menarik minat aku adalah Vespa. Dia ada community dia sendiri. Macam kau nampak dekat iMotorbike ni, kat sini dia ada macam-macam colour. Yang ni colour aku bagi aku lah. Colour dia memang nampak soft. Kalau lelaki naik memang dengan helmet KYT ke apa, memang nampak garang teruk lah. Memang naik terus motor ni. So warna hitam ni dah memang biasa sangat. Warna kelabu ni dah biasa. Ni pun warna ni dah biasa. Tapi kalau untuk colour ni memang aku rasa menarik gila lah. Apa yang best pasal kat sini, bila korang beli motor ni untuk korang punya ayah ataupun abang, tapi aku sarankan untuk beli ayah lah. Sebab aku dah cakap aku nak bagi untuk ayah aku kan. Dia datang sekali dengan box belakang. Kat sini boleh simpan baju hujan, boleh simpan makanan, boleh simpan macam-macam lagi lah. And then untuk harga pula, harga dia memang sangat-sangat berbaloi lah untuk korang dapat sebiji motor Vespa kat sini. Jom aku tunjuk motor yang aku rasa berkenan, tapi motor tu kat atas. Jom kita tengok motor apa. Okay guys, inilah motor yang aku cari, Honda EX5. Sebab saya ingat aku masa aku kecil dulu, ayah aku memang pakai motor Honda EX5 ni waktu aku dah darjah tadika lagi masa tu. Ayah aku pakai motor ni memang bawa ulang alik aku bawa pergi jalan kat Gombak apa semualah. And then aku rasa motor ni dia memberi sedikit nostalgia lah dekat siapa-siapa yang pernah pakai kan. Sebab apa? Dia merupakan salah satu kapcai legenda yang ramai, yang aku rasa banyak kenangan dekat ayah-ayah ni. And then yang paling penting dia jimat minyak dengan juga low maintenance lah. And then kalau ayah korang ride daripada tahun 90-an, memang akan mengambil memori kenangan dia waktu zaman dia ride mula-mula dulu. So memang pada aku ini salah satu aku punya list untuk aku hadiahkan dekat ayah aku lah. Dia tak laju tak apa, janji dia full of memory, full of joy. Sebab motor ni yang bawa pergi sekolah, motor ni yang bawa cari rezeki, motor ni yang bawa balik pergi pasar malam apa semua. So pada aku motor ni antara top list aku untuk aku cari. Tapi aku rasa aku nak cari lagi dua. Jom kita cari. Yang keempat yang aku rasa aku nak hadiahkan dekat ayah aku adalah Modenas Kris. Sebab kan ayah aku ni dia jenis macam semangat
patriotik dia ni dia tinggi sikit. Aku mewarisi lah semangat patriotik dia tu. So memang banggalah dengan produk keluaran negara macam Proton, macam Pro 2 dan juga Kris tak terkecuali. Sebab apa aku rasa aku nak biarkan motor Kris ni adalah sebab kalau mencari harga yang bajet tapi korang nak nampak look yang sangat-sangat fresh, tengok Kris ni pun pakai rim 3 batang tau. Kau ingat Kris ni biasa-biasa pakai rim 3 batang tau dekat motorbike ni. Tayar pun bunga Maxxis. Kris ni memang spare part dia sangat-sangat senang nak cari, ataupun dari segi well maintenance memang sangat-sangat senang korang nak jagalah kan. Sebab apa, kadang-kadang ayah kita ni dia bukan nak motor yang fancy-fancy sangat. Dia just nak macam motor tu sesedap bawa, sesedap rasa, tapi just nice. Dia jaga. Yang paling penting kalau kita beli motor ataupun hadiahkan seseorang, pastikan benda tu dia menyenangkan orang tu. Janganlah kita rasa sampai kita dia menyusahkan. So kalau ayah kita ni tak suka bawa clutch, janganlah beli motor clutch dekat dia. Kadang-kadang ada juga yang tak pandai bawa clutch, tapi kita bagi, alhamdulillah motor tu sadai, kita yang bawa. Dapat kat kita memang aspek lah cerita dia. And aku rasa aku nak cari satu lagi motor yang terakhir yang aku nak share dengan korang. Tapi kat sini aku cuba cari. Jom kita tengok motor yang terakhir yang aku nak share kat korang, yang ada dekat Ayah Motorbike, yang korang boleh hadiahkan dekat ayah korang. Aku dah tahu motor apa yang sesuai dengan ayah aku. Ini dia, Y15ZR. Sebab apa? Y15ZR ni untuk ayah-ayah yang pada umur tapi jiwa pada muda. Sebab apa? Kalau korang ni yang jenis ada RZ ataupun yang suka ride, motor ni memang pilihan yang paling mantap untuk kita hadiahkan kepada ayah kita. Dia sebab apa? Looks dia yang sangat-sangat sporty. Yang korang boleh nampak kat sini, dia tajam. And then dekat iMotorbike ni, memang motor-motor yang ada kat sini memang sangat-sangat orang kata memenuhi cita rasa. Kalau kita nak cari yang jenis sporty, kita ada macam ni. Kita nak cari yang jenis macam biasa-biasa, kita ada kat sana. Nak cari jenis skuter, kita ada kat belakang sana. Nak cari yang macam untuk daily ride budget tak berapa tebal, kita ada dekat sini, dekat sana. Semua kita ada dekat sini, dekat iMotorbike. Datang siap, sprocket standard. Memang dengan colour rim macam ni, memang hadiah yang korang bagi ni memang paling awesome. Memang dia tak akan lupa lah bagi motor. Sebab dulu dia bawa kita pergi sekolah, sekarang kita hadiahkan dia yang motor pula. Apa aku calonkan korang untuk datang dekat iMotorbike ni? Sebabnya sebab dekat semua motor iMotorbike yang akan lalu 170 inspection point yang sangat-sangat detail dari segi engine, brake sampai ke rim. Bukan tu je, motor yang lulus inspection ni akan datang dengan warranty selama 6 bulan je. Dan kalau korang tak rasa puas hati, korang boleh pulangkan dalam masa 6 hari, no question asked. Itu memang pada aku win-win situation lah. And then kalau korang nak beli online pun, delivery boleh terus hantar dekat depan rumah. Safe, fast and secure. Itu tagline dia. Memang dijamin lah. Sebab member aku pernah beli, and then betul-betul dia hantar depan rumah. And motor memang as is. Macam tu yang korang nampak dekat showroom. Itulah dia motor tu. Dia tak ada cala, tak ada apa. Memang dia jaga well prepare lah. And then bersempena dengan itu guys, aku just nak bagi tahu, aku nak share dengan korang, iMotorbike ni dia tengah ada buat foto kontes tau. Aku bukan sahaja datang iMotorbike ni nak cari motor, sebab aku nak join kontes ni. Yang mana aku nak ajak korang join. Korang upload gambar kenangan korang dengan ayah bersama motor, dan korang boleh menang hadiah menarik. Tak silap aku, hadiah yang korang boleh dapat adalah hadiah face helmet, dia ada glove, dan juga ada hadiah apa tu lagi, aku tak ingat lah. Korang boleh check link dekat description dekat bawah, aku share, korang boleh tengok hadiah-hadiah yang menarik dan kontes-kontes yang korang boleh join dekat iMotorbike ni. Senang je guys, upload gambar, korang boleh menang motor. And then kalau korang beli motor yang harga 600cc ke atas, dapat off RM600.
Kalau beli motor CC 500 ke bawah, off RM300. Kan dah jimat dah tu. Recommendkan korang datang kat iMotorbike ni lah, untuk korang tengok banyak pilihan yang ada, ataupun korang boleh nampak gambaran yang jelas. So kat sini pun memang salesperson dia sangat-sangat membantu. Customer service dia sangat-sangat efektif. So korang boleh datang dekat sini. Semua hadiah yang kita bagi dekat orang ataupun dekat yang kita kena mahal, kadang-kadang sedikit pemberian yang kecil tu pun sangat bermakna untuk ayah dan juga bapa kita sebenarnya. So akhir kata daripada aku, ni aku nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa dekat ayah kat luar sana. Ride safe, ride dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum, dan I will see you on my next video. Bye.